akhir zaman banyak dirujung orang jahil, orang yang tak sepatutnya bercakap. Ramai orang tanya saya, nak tanya siapa ustaz akhir zaman. Saya kata tanya ulama-ulama kita yang muktabar dan tanya barisan mufti-mufti kita yang muktabar yang ada di Malaysia. Bila mufti-mufti sepakat sokong RUU Mufti Wilayah Persekutuan tanpa pindaan, kenapa kita masih lagi nak tanya orang lain? Sedangkan urusan RUU Mufti ini datang daripada mufti-mufti. Di negeri lain telah lama dipraktikkan. Tak ada jadi pecah belah, tak ada ambil hak bukan Islam, elok aja. Cuma RUU Mufti Wilayah lewat sikit dibentangkan, mufti-mufti bangkit. Berapa belah orang tuan-tuan tengok gambar dalam poster yang mufti-mufti sendiri bersuara buat kali pertama secara zahir. Hari ini pun mereka datang beramai-ramai, para mufti dan tuan-tuan guru, untuk menyatakan ini jalan kita. Kalau orang awam tanya, ini jalan ulama. Kalau kalian selama ini bertanya dengan siapa kami nak jadikan panduan, mufti-mufti sudah bercakap, alim ulama daripada pelbagai pihak tuan-tuan yang datang pada hari ini, pelbagai negeri, tok-tok guru datang pada hari ini, kesemuanya bersetuju untuk RUU Mufti Wilayah Persekutuan diluluskan tanpa pindaan.